Didi Astilah akhirnya bocorkan rahsia hubungan Bella Astilah dan Syed Saddiq. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pelakon, Didi Astilah mencetuskan tanda tanya apabila memberi bayangan jelas mengenai hubungan sebenar kakaknya, Bella Astilah dengan ahli parlimen MUA, Syed Saddiq. Menerusi TikTok, Didi mempersoalkan keakraban mereka selepas Bella sanggup hadir ke perbicaraan kes Saddiq di Mahkamah Rayuan Putrajaya selama 2 hari berturut-turut. Mana ada friendzone, takkanlah Kak Bella sanggup ke mahkamah 2 hari berturut-turut kalau sekadar kawan. Hubungan Bella dan Saddiq terus menjadi bualan selepas beberapa video menunjukkan keakraban mereka tular di media sosial. Didi turut menyindir bahawa Saddiq tetap memberi perhatian kepada Bella walaupun dalam keadaan yang sukar. Takkanlah kalau sekadar friendzone, dia, Saddiq, biar saja Kak Bella kena culik selepas hari pertama di mahkamah. Tak perlu fikir sangat Kak Bella cakap sahabat ke apa. Yang penting kita doakan kes Syed Saddiq selesai dengan cepat.